Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya bagi pihak kerajaan telah pun membentangkan laporan tentang perjalanan yang telah dilalui semenjak 3 tahun lalu. Saya yakin bahawa rakyat telah pun bukan sekadar dapat melihat, mendengar dan menilai apa yang telah berlaku, tetapi juga dapat merasai kesannya. Maka kini saat-saatnya hampir tiba apabila rakyat akan membuat pilihan tentang hala tuju negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Pilihan ini ialah tentang kebolehpercayaan, tentang harapan, tentang masa depan, tentang kelangsungan cerita kejayaan Malaysia dan tentang janji ditepati. Dari itu, rakyat Malaysia perlu memilih antara kerajaan hari ini yang telah membuktikan bahawa ianya sebuah kerajaan yang boleh dipercayai, kerajaan yang mendokong harapan, kerajaan yang berusaha gigih mencipta masa depan yang jauh lebih baik untuk anak-anak Malaysia. Kerajaan yang akan meneruskan dasar-dasar yang terbukti berjaya atau pihak sebelah sana yang apabila bercakap ibarat lidah tidak bertulang. Apabila diberi amanah pula, mereka mengambil mudah. Kita juga bukan seperti mereka. Apabila musim pilihan raya menerbitkan manifesto, tetapi setelah menjadi kerajaan, janji-janji itu dimungkiri. Sudahlah manifesto yang dibuat tidak ditunaikan. Diterbitkan pula janji-janji baru dalam bentuk buku jingga yang ternyata tidak dikaji dengan baik kemampuannya dan kesannya kepada kewangan negara. Tidak cukup setakat itu, nampaknya belum pun kering dakwat dokumen buku jingga, dikeluarkan pula manifesto baru. Pucuk pangkalnya, jika janji lama dimungkiri, janji baru yang dibuat hampir mustahil untuk ditunaikan. Maka bolehkah rakyat berpegang kepada janji-janji baru mereka? Adakah sebenarnya mereka boleh dipercayai? Mampukah kita mempertaruhkan harapan masa depan anak cucu kita kepada mereka? Walhal dengan rekod yang buruk, adakah kita yakin mereka mampu mencipta masa depan yang lebih baik? Oleh yang demikian, pilihlah kerajaan yang transformatif. Janganlah pilih kerajaan yang memusnah. Janganlah memilih kerajaan yang akan meruntuhkan masa depan kita dan anak-anak kita. Jangan sesekali bereksperimen dengan masa depan kerana amat sukar untuk bangkit dan pulih dari kepunahan sekiranya ia melanda akibat pilihan yang salah. Hakikatnya, kerajaan hari ini adalah kerajaan yang menjunjung kesejahteraan rakyat. Salah satu contoh terbaik iltizam ini ialah Bantuan Rakyat 1 Malaysia, BRIM 1.0 dan 2.0 yang kerajaan berikan telah sampai secara langsung ke tangan rakyat. Ia satu inisiatif yang mendatangkan manfaat yang besar kerana dapat membantu meringankan beban mereka yang berpendapatan rendah. Sehubungan dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, sukacita saya mengumumkan kerajaan akan menjadikan dan meneruskan Bantuan Rakyat 1 Malaysia sebagai inisiatif tahunan. Tuan-tuan dan puan-puan, rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian, marilah kita bina masa depan yang gemilang untuk semua. Marilah kita bina masa depan yang menjanjikan pulangan adil kepada mereka yang bekerja keras, yang berkreativiti, yang berinovasi, yang sanggup mengambil risiko. Marilah kita membina sebuah Malaysia yang menjanjikan taman kebahagiaan untuk semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.